seekor singa pemakan manusia turut menghadiri solat jenazah seorang hamba kesayangan Allah. Apabila singa itu sujud, bulu roma semua yang hadir berdiri tegak. Apakah hubungan antara singa ini dan hamba Allah itu? Dan bagaimana dia berubah dari haiwan yang ganas menjadi jinak dan tenang? Mari kita ketahui kisah yang menakjubkan ini. Di tepi hutan tebal, berdirilah sebuah kampung. Penduduk kampung mencari rezeki dengan bertani dan menternak haiwan. Namun, kehidupan mereka menjadi sengsara kerana ketakutan terhadap seekor singa yang ganas. Setiap kali malam tiba, singa itu akan memasuki kampung dan dari salah satu rumah, pasti ada lembu atau kambing yang hilang. Bukan itu sahaja, dia juga mula menyerang kanak-kanak dan orang tua. Seluruh kampung diliputi bayangan ketakutan. Mereka mengangkat tangan dan berdoa, "Ya Tuhan, hantarkanlah kepada kami seorang hamba-Mu yang dicintai, yang dapat memberi hidayah kepada singa ini dan melindungi anak-anak serta haiwan kami." Penduduk kampung hanya keluar pada waktu siang. Apabila senja tiba, mereka menutup pintu dan tingkap lalu bersembunyi di dalam rumah. Jika seorang musafir tersilap melalui jalan itu, keesokan harinya yang tinggal hanyalah mayatnya, kadang-kadang hanya tulang, kadang pula pakaian yang berlumuran darah. Pada suatu hari, dengan izin Allah, seorang wali tiba di kampung itu. Apabila masuk waktu solat, beliau duduk di bawah sebatang pokok untuk menunaikan solat. Wajahnya berseri dengan cahaya, pakaiannya serba putih dan di tangannya ada tasbih. Beberapa orang kampung melihatnya dan segera berlari menghampiri. "Huzur, di sini ada seekor singa yang sangat berbahaya, yang tidak membiarkan mana-mana musafir pulang hidup-hidup. Tolonglah pergi ke tempat lain." Namun lelaki soleh itu tetap khusyuk dalam ibadahnya. Selesai solat, dia tersenyum lembut dan berkata, "Hari ini kita lihat apa yang akan dilakukan oleh singa itu. Aku datang ke sini atas perintah Allah." Air mata mengalir di mata penduduk kampung. Mereka menangis sambil menceritakan kesedihan mereka. Lelaki itu memandang ke langit dan menarik nafas panjang. "Aku melihat wajah anak-anak kampung ini dalam mimpiku. Aku diberitahu kampung ini sedang menunggu kamu. Jangan bimbang." Malam pun tiba dalam kegelapan yang pekat. Lelaki soleh itu duduk di bawah pokok sambil berdoa, "Ya Allah, bimbinglah haiwan ini ke jalan yang lurus." Tiba-tiba, hutan bergema dengan ngauman singa. Matanya merah menyala seolah-olah gila kerana lapar daging manusia. Namun apabila mendengar bacaan Al-Quran dari lelaki itu, singa itu tiba-tiba terdiam. Suara bacaan yang indah membuatkan burung-burung pun terhenti. Singa itu duduk terpaku hanya memandang wajah yang bercahaya itu. Selepas beribadah, lelaki itu melihat singa yang menakutkan itu kini duduk di kakinya seperti anak kecil yang tidak berdosa. Dia tersenyum lembut dan berkata, "Datanglah, wahai anakku. Aku juga akan tunjukkan kepadamu jalan Allah." Inilah singa yang dahsyat itu, yang namanya saja membuatkan kanak-kanak menggigil ketakutan. Matanya merah menyala, tubuhnya berbelang, dan setiap geraknya memancarkan keganasan. Pada malam itu, dia keluar mencari mangsa, tetapi bertemu dengan seorang insan agung, seorang kekasih Allah. Singa itu cuba mengaum berulang kali, namun tiada suara keluar dari kerongkongnya. Kakinya mula menggigil. Dia berundur perlahan-lahan dan pandangannya jatuh pada tangan lelaki tua itu. Pada tangan itu hanya ada tanda-tanda ibadah. Tiada darah, tiada kezaliman, hanya cahaya ketenangan.
Lelaki soleh itu perlahan membuka matanya dan pandangannya bertemu tepat dengan mata singa. Masa seolah-olah berhenti. Dia berkata, "Wahai ciptaan Allah, aku telah lama menantimu. Hari ini engkau datang." Singa itu terpinga-pinga. Dialah Raja Rimba, tetapi kini seperti seorang anak kecil yang tidak berdaya. Lelaki soleh itu menghulurkan tangannya dan berkata, "Datanglah anakku, engkau pasti sangat letih." Singa itu perlahan menundukkan kepalanya dan tubuh besarnya berbaring di kaki lelaki itu, seperti seorang anak yang mencari perlindungan di pangkuan ibunya. Dari matanya mengalir air mata. Ya, singa yang dahsyat itu kini sedang menangis. Lelaki soleh itu mengusap kepala singa dan berkata, "Engkau juga adalah ciptaan Allah. Mungkin rohmu pernah tersesat, tetapi hari ini ia telah menemui jalannya." Sepanjang malam, singa itu duduk di sisi lelaki soleh itu. Dia terus berdoa, sementara singa itu memandang dengan senyap, seolah-olah setiap kata menembus ke dalam hatinya. Pagi pun tiba, azan subuh berkumandang. Lelaki itu berkata kepada singa, "Mulai hari ini engkau bukan sekadar raja hutan, tetapi penjaga kedamaian. Sesiapa yang menundukkan kepala atas nama Tuhanku tidak akan pernah menjadi buas lagi." Singa itu menatap ke langit dan menghela nafas panjang, seolah-olah beban beratus tahun telah terangkat dari hatinya. Sejak hari itu, perubahan besar berlaku pada singa itu. Dia tidak lagi mengaum, tidak lagi menyerang sesiapa. Dia menjadi lambang ketenangan yang hidup. Penduduk kampung sujud apabila melihat kejadian itu. Mereka memuji Allah dengan penuh syukur. Keamanan telah kembali ke kampung kami. Hari-hari pun berlalu. Singa itu duduk di sisi lelaki soleh, tenggelam dalam ibadah. Orang ramai melihat dengan penuh kehairanan. Singa itu tidak menyakiti sesiapa pun. Apabila melihat kanak-kanak atau ternakan, ia melangkah pergi dengan tenang. Penduduk kampung tidak lagi takut kepada singa itu. Malah, mereka takut jika dia tiada. Namun kehendak Allah berbeza. Pada suatu hari, lelaki soleh itu tiba-tiba jatuh sakit dengan demam. Wajahnya pucat, suaranya lemah, namun cahaya iman di wajahnya tetap bersinar. Seluruh kampung berkhidmat menjaganya. Pada suatu petang, dia memberi isyarat memanggil imam dan para tua-tua kampung. Wajahnya masih penuh cahaya dan ketenangan, tetapi suaranya syarat dengan kesedihan. Dia berkata, "Duduklah wahai anak-anakku, hari ini aku akan memberitahu kamu sesuatu yang merupakan amanah dari Tuhanku." Semua orang duduk dalam keheningan. Lelaki soleh itu berkata dengan suara lembut, "Masaku hampir tiba. Pesanan yang aku bawa telah aku sampaikan kepada kamu. Tetapi selepas aku pergi, janganlah kamu berputus asa. Ujian akan datang. Mereka akan cuba melemahkan kamu, namun jangan tunduk. Ingatlah hanya Tuhanmu." Air mata mengalir di pipi penduduk kampung. Kaum wanita berdoa dengan khusyuk. Sementara beberapa anak kecil duduk diam di sisi kaki lelaki soleh itu. Dia memandang ke langit seolah-olah menunggu satu isyarat yang tidak kelihatan. Kemudian dia berpaling kepada semua dan berkata, "Dalam jenazahku nanti, seorang sahabat istimewa akan hadir. Dia bukan manusia, bukan juga alim, tetapi hamba Allah yang sangat taat." Penduduk kampung saling berpandangan dengan kagum. Dia meneruskan,
Dia akan datang dalam diam, bersujud, berdoa. Jangan takut, dia akan datang sebagai pelindung. Seorang lelaki bertanya dengan suara gemetar, "Bukan singa itu kan? Binatang buas itu?" Lelaki soleh itu tersenyum dan berkata, "Ya, singa itu, yang dahulu buas, kini penyebut nama Allah." Semua terdiam. Dia mengangkat tangan dan berkata, "Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, dia tidak lagi buas." Sepanjang malam itu, singa duduk di sisi lelaki soleh itu. Cahaya bulan menyinari tubuhnya dan di matanya terpancar kesedihan yang aneh. Seolah-olah dia memahami segalanya, mendengar dengan hati, bersiap untuk sesuatu yang tidak diketahui. Keadaan lelaki soleh itu semakin lemah. Penduduk kampung mencuba segala doa dan penawar, namun penyakitnya terus bertambah. Akhirnya, pada satu malam sebelum fajar, dia memejamkan mata perlahan. Tasbih jatuh dari tangannya. Dengan senyuman lembut, dia meninggalkan dunia ini. Seluruh kampung menjadi sunyi. Hari itu, tiada azan berkumandang dan burung-burung pun tidak bernyanyi. Dan singa itu yang duduk kaku di sisi jenazah tiba-tiba mengaum seolah-olah hatinya telah terbelah. Ketika penduduk kampung membungkus jenazah lelaki soleh itu dengan kain kafan dan meletakkannya di atas usungan, imam pun mengumumkan solat jenazah akan diadakan selepas asar. Orang ramai mula berkumpul. Penduduk dari kampung berhampiran, murid lama dan beberapa musafir. Semua bertanya dalam hati, adakah singa itu akan datang? Ada yang cemas, kanak-kanak ketakutan, dan wanita-wanita mula membaca doa. Usungan dibawa menuju ke tanah perkuburan. Matahari hari itu kelihatan suram. Imam menyusun semua dalam saf yang rapi. Kemudian berlaku pemandangan yang tidak dapat dibayangkan. Kemunculan singa itu. Dia berjalan perlahan dengan kepala tunduk. Beberapa orang mula menggigil. Seorang wanita hampir menjerit. Tetapi imam segera menahannya dan berkata, "Tenanglah. Lelaki soleh itu telah berpesan. Singa ini adalah tetamu kita. Jangan takut padanya." Singa itu duduk di sisi jenazah. Dari kerongkongnya keluar suara yang penuh kesedihan. Dia memandang wajah lelaki saleh itu yang masih bersinar dengan cahaya nur dan senyuman damai. Solat pun dimulakan. Setiap kali takbir bergema, singa itu turut sujud ke bumi. Haiwan yang dahulunya ganas itu kini berdiri sebaris dengan manusia, tanpa auman, tanpa amarah. Dia hanya mengiringi perjalanan terakhir, mursyid yang dikasihinya. Ketika imam memulakan solat jenazah, singa berdiri diam di saf belakang. Setiap kali takbir, dia tunduk sujud. Dan saat doa dibaca, dia memandang ke langit, seolah-olah bermunajat untuk kekasihnya di sisi Tuhannya. Melihat pemandangan itu, penduduk kampung tidak dapat menahan air mata. Selepas solat jenazah, lelaki soleh itu dikebumikan. Singa datang dan duduk kaku di sisi kubur. Dia memandang tanah seolah-olah berkata dalam hati, "Kau telah pergi, meninggalkan aku sendirian." Sejak hari itu, singa tidak lagi kembali ke hutan. Kubur itu menjadi tempat tinggalnya. Panas, hujan, siang, malam, tiada yang mampu mengusirnya dari situ. Dia tidak makan, tidak memburu, hanya duduk diam dalam kesunyian. Kadang-kadang air matanya menitis dan kadang-kadang dia meraung seolah-olah hatinya telah hancur berkeping-keping.
Penduduk kampung sering meninggalkan daging, air dan susu di hadapannya, tetapi dia tidak menyentuh apa-apa. Jika seseorang mendekat, dia hanya mengangkat kepalanya, kemudian meletakkannya semula di atas kubur. Orang tua kampung berkata, "Sepanjang hidup kami, banyak kesetiaan telah kami lihat, tetapi kesetiaan makhluk ini mengatasi segalanya." Dalam keheningan malam, ketika semua sedang tidur, kedengaran dari tanah perkuburan satu tangisan perlahan, seakan-akan sebuah hati telah hancur sepenuhnya. Singa yang dahulunya menakutkan, yang aumannya menggoncang seluruh kampung, kini menangis seperti seorang anak kecil yang tidak berdaya. Ada yang bersaksi, pada suatu malam singa itu memandang ke langit dan merintih. "Ya Tuhanku, Engkau telah membebaskan aku dari sifat buas. Kini, sampaikanlah aku kepada sahabatmu itu." Hari demi hari berlalu. Singa itu duduk sendirian di bawah bayangan kubur. Tubuhnya semakin lemah. Matanya memancarkan kekosongan yang dalam. Namun kesetiaannya tidak pernah berkurang. Dia tidak meninggalkan kubur, tidak juga kembali ke hutan. Setiap malam berlalu dengan air mata, setiap hari dengan doa yang sunyi. Suatu hari, beberapa anak kampung melihat sesuatu yang luar biasa. Singa itu duduk di atas kubur dan di sekelilingnya menari lingkaran cahaya yang indah. Seolah-olah cahaya dari langit mengelilinginya. Anak-anak segera memanggil orang kampung. Ketika semua tiba di sisi kubur, mereka terdiam melihat pemandangan yang sukar digambarkan. Singa itu sedang bersujud di atas kubur, dan dari tubuhnya terpancar cahaya yang luar biasa, seakan roh suci sedang hadir. Dari mulutnya keluar kalimah tauhid. Malam itu, singa tampak lebih letih dari sebelumnya. Mungkin kesetiaannya yang abadi telah melelahkan tubuhnya. Dia berbaring di sisi kubur, meletakkan kepalanya di tanah dan memejamkan mata. Itulah tidurnya yang pertama. Dalam tidur itu, dia tiba di sebuah dunia mimpi. Dunia yang tenang, bercahaya dan damai. Di sana berdiri kekasih Allah yang dicintainya, berpakaian putih, wajah bersinar dan tasbih di tangan. Singa itu segera menundukkan kepalanya. Orang suci itu tersenyum lembut dan berkata, "Bangunlah, wahai anakku. Aku telah lama menantimu." Singa itu mengangkat kepalanya dengan air mata di mata. Orang suci itu meletakkan tangannya di kepala singa dan berkata, "Suatu hari, bencana besar akan menimpa kampung ini. Wabak dan kebuluran. Manusia akan lapar, lemah dan putus asa. Ketika itu seorang ibu akan kehilangan anak yatimnya di hutan. Tangisannya akan sampai ke arash. Engkau tidak akan diam. Kau kini bukan sekadar seekor singa, tetapi penjaga ciptaan Tuhanku." Air mata mengalir dari mata singa. Kata-kata orang suci itu terukir di hatinya. Dia mengerti bahawa tanggungjawabnya belum selesai. Orang suci itu berkata, "Baiklah, apabila masa itu tiba, engkau akan bangkit dari kubur dan muncul sebagai jawapan kepada tangisan ibu itu." Sinar cahaya menyibar ke seluruh tempat. Mimpi itu berakhir. Singa itu terjaga. Dahinya basah dengan peluh. Dia duduk diam, tetapi kali ini dalam hatinya telah masuk satu cahaya baru. Cahaya tanggungjawab yang agung. Tiba-tiba, satu perubahan pelik berlaku di kampung.
Burung-burung terbang meninggalkan tempat itu. Telaga-telaga mula kering. Seorang demi seorang jatuh sakit, demam, batuk, kelemahan. Semua orang mengurung diri di dalam rumah. Sawah-sawah kosong, ternakan jatuh sakit dan anak-anak menjadi lesu. Imam masjid mengumumkan selepas azan, "Ini bukan kelaparan, ini adalah ujian. Ini masa untuk bertaubat." Di kampung itu ada seorang janda bernama Fatimah. Satu-satunya harta yang dia miliki ialah anak lelakinya yang berusia 6 tahun bernama Sulaiman. Suatu hari, Sulaiman juga diserang demam. Fatimah pergi ke hutan untuk mencari tumbuhan ubatan. Dalam masa itu, entah bila anaknya keluar dari rumah. Tiada siapa yang tahu. Apabila Fatimah pulang, Sulaiman sudah tiada di mana-mana. Satu pemandangan yang memilukan hati. Fatimah berlari tanpa alas kaki, rambutnya kusut, matanya penuh air mata sambil menjerit, "Ada sesiapa nampak anak saya? Di mana Sulaiman saya?" Seluruh kampung sunyi. Tiada siapa yang menjawab. Malam itu, singa di tepi kubur menjadi gelisah. Ia memandang ke langit seolah-olah dari dalam hatinya kedengaran satu suara. Masanya telah tiba. Singa itu bangkit dari kuburnya. Penduduk kampung memandang dengan penuh kehairanan melalui pintu dan tingkap. Singa yang selama berbulan-bulan tidak bergerak itu kini melangkah pantas menuju ke hutan. Sepanjang malam, singa itu menjelajahi hutan. Semak belukar, pokok-pokok, gunung dan sungai. Akhirnya, dia mendengar tangisan yang lemah. Di bawah sebuah batu, dia menemui Sulaiman yang cedera dan menggigil. Nafas anak itu lemah, matanya tertutup. Singa itu segera menghampiri dan dengan sangat lembut mengangkat anak itu menggunakan mulutnya. Nafas Sulaiman mula kembali normal, seolah-olah malaikat dari langit telah menyentuhnya. Keesokan paginya, penduduk kampung berkumpul berhampiran masjid. Semua memandang dengan penuh kehairanan. Singa itu berdiri di sisi kubur orang suci dan di atas belakangnya Sulaiman sedang tidur dengan tenang, selamat dan hidup. Fatimah berlari mendapatkan anaknya. Singa itu perlahan menurunkan anak kecil itu ke tanah. Fatimah memeluk anaknya erat-erat dan sujud sambil menangis. "Ya Allah, Engkau telah mengembalikan anakku dan Engkau melakukannya melalui makhluk yang dulu kami anggap sebagai raksasa." Seluruh kampung pun sujud kepada Allah. Ada yang menangis bersama tangisan si ibu, ada pula yang mencium kaki singa itu. Imam kemudian mengumumkan, "Singa ini bukan lagi raja hutan. Dia adalah amanah dari mimpi seorang wali. Dia adalah tanda kebesaran Allah." Hari-hari di kampung kini dipenuhi keberkatan. Singa itu duduk di tepi kubur setiap hari. Diam dengan mata tertutup, seolah-olah mendengar sesuatu dari alam gaib. Ia menuntun anak-anak yang ingin ke hutan. Di atas kubur orang suci itu, hingga kini, pada satu malam setiap minggu, cahaya dari langit masih terlihat. Penduduk kampung kini menerima singa itu. Ada yang memanggilnya fakir hutan. Pada suatu hari, seorang musafir tua datang ke kampung. Wajahnya bersinar dengan cahaya kerohanian. Dia duduk di sebelah singa itu, menyeka air matanya dan berkata, "Wahai makhluk, engkau telah mengubah sifatmu. Dahulu engkau ganas, hari ini engkau menjadi lambang pesan Allah. Tetapi tahukah engkau, ujianmu masih belum berakhir." Singa itu mengangkat pandangannya, seolah-olah dia sudah tahu sesuatu. Lelaki tua itu menggenggam segenggam tanah dan berkata,
Sesiapa yang dipilih oleh Allah, diuji adalah bahagiannya. Pada minggu itu juga, satu musibah baru melanda. Hutan di tepi kampung tiba-tiba terbakar dengan dahsyat. Burung-burung dan binatang-binatang berlari menyelamatkan diri. Penduduk kampung segera menyerokkan anak-anak mereka di dalam rumah. Namun, seorang anak yatim yang bermain di hutan terperangkap di tengah api. Ketika jeritanya sampai ke telinga singa yang duduk di sisi kubur, singa itu serta-merta bangkit berdiri. Di hadapan mata penduduk kampung yang terkejut, singa itu berlari menuju ke arah hutan yang sedang marak terbakar. Api menyala dengan dahsyat. Tiada seorang pun berani mendekat. Namun dalam mata singa itu, tidak ada sedikit pun rasa takut. Ia melompat masuk ke dalam api. Di sekelilingnya, hanya nyalaan besar, daun-daun terbakar, dan asap hitam memenuhi langit. Tanpa memikirkan nyawanya, ia terus berlari ke arah suara tangisan itu. Di sebalik semak, ia menemui anak kecil yang pingsan. Dengan kelembutan seperti kasih seorang ibu, ia mengangkat anak itu dengan mulutnya dan menyelamatkannya. Ketika kembali ke kampung, tubuhnya penuh luka bakar. Langkahnya lemah, tetapi matanya bersinar dengan kepuasan. Ibu si anak berlari memeluk anaknya dengan tangisan syukur. Seluruh penduduk kampung mengelilingi singa itu. Pada malam itu juga, orang-orang soleh di kampung melihat mimpi yang sama. Di sebuah taman syurga, seorang hamba yang dikasihi Allah sedang berjalan. Dan di sisinya, ada seekor singa bercahaya. Dari bawah kakinya terpancar cahaya yang indah. Wali Allah itu tersenyum sambil berkata, "Inilah makhluk yang dahulunya seekor binatang buas. Tuhanku telah mengubah sifatnya. Kini, dia bukan sekadar raja rimba, tetapi penjaga mulia kuburku. Dia setia dalam persahabatan dan dia telah menjaganya dengan sempurna." Dalam mimpi itu, semua mendengar suara ilahi yang berkata, "Ciptaanku yang mengubah dirinya demi aku. Aku akan mengubahnya menjadi rahmatku. Singa ini adalah pembawa mesejku." Sementara itu, di atas kubur wali Allah itu telah dibina sebuah mazar. Orang ramai semakin ramai datang. Dari kampung berdekatan hinggalah dari bandar-bandar jauh, semuanya datang untuk menziarahi. Di kubur itu, mereka membaca Al-Fatihah, berdoa dan berzikir. Namun, kini muncul pula amalan-amalan yang pelik. Ada yang meletakkan kain penutup di atas kubur. Ada pula yang mengambil tanahnya sebagai berkat. Sedikit demi sedikit, kubur itu telah berubah menjadi tempat ibadah. Dan perkara yang paling menghairankan, orang ramai mula memanggil singa itu dengan gelaran Baba Singa. Baba Singa membantu ketika dalam kesusahan. Doa Baba Singa sentiasa dimakbulkan. Apa sahaja yang diminta di kakinya pasti diperoleh. Sebahagian wanita bersujud di hadapan singa itu untuk memohon kesembuhan dan zuriat. Ada pula yang menyentuh tapak kakinya, lalu meletakkannya di kepala sambil berkata, "Kami datang ke hadapanmu, Baba. Kasihanilah kami." Singa itu hanya diam, melihat dan memahami segalanya. Namun di dalam hatinya, dia terbakar kesedihan. Malam demi malam, singa itu berjalan gelisah di sekitar kubur. Kadang menatap ke arah kubur, kadang memandang ke langit. Keadaan ini menjadi terlalu berat baginya. Namun, dia hanyalah makhluk bisu. Tiada bahasa untuk meluahkan rasa. Lalu datanglah malam yang menentukan takdirnya. Di sisi kubur, di bawah cahaya bulan yang tenang, singa itu rebah dengan rasa sakit yang menekan di dadanya. Dan ketika itu, pintu mimpi pun terbuka. Sekali lagi wali Allah muncul. Wajahnya bercahaya, tetapi kali ini ada kemarahan dan kesedihan pada rautnya. Singa itu sujud serta-merta,
seolah-olah tahu bahawa malam ini dia akan mendengar kata-kata yang amat berat. Wali Allah berkata dengan suara yang tegas, "Apa yang sedang berlaku ini, wahai anakku? Ini bukanlah risalah yang aku tinggalkan. Manusia kini menyeru nama kita dan telah melupakan Tuhan mereka. Mereka tunduk di kaki kita dan meninggalkan sujud kepada Rabbul Alamin yang telah memuliakan kita." Singa itu mengangkat kepalanya. Di matanya terpancar rasa malu, ketidakberdayaan dan air mata. Wali itu berkata, "Bukankah engkau yang setia kepadaku? Engkau hadir dalam jenazahku. Engkau menjaga kuburku. Kini tiba waktunya. Engkau akan menjaga risalahku." Singa itu menundukkan kepala. Wali itu perlahan meletakkan tangannya di dada sang singa dan berkata, "Dengan perintah Tuhanmu, hari ini engkau diberi bahasa." Ketika itu, seluruh tubuh singa diselimuti oleh pancaran cahaya. Dia cuba mengaum, tetapi kali ini, dalam aumannya, terdengar kesakitan dan kekuatan hidayah. "Pergilah, serulah manusia ke jalan tauhid." Suasana mimpi itu pun berakhir. Di kampung, ketika itu sedang berlangsung sebuah pesta. Orang ramai berkumpul di sekitar kubur. Ada yang mencium kubur. Ada yang memanggil singa itu dengan gelaran Baba. Seorang wanita bahkan sujud di hadapannya. Dan pada saat itu, tibalah detik bersejarah. Singa itu mengaum kuat, tetapi bukan lagi auman biasa. Ia menjadi satu suara yang jelas, menyeru semua berhenti. Suasana sunyi sepi, semua orang terpaku dalam ketakutan dan kehairanan. Singa perlahan melangkah ke tengah orang ramai dan mula menegur, mengingatkan mereka tentang siapa yang patut disembah. Seorang lelaki terkejut menjerit bahawa singa itu sedang bercakap. Singa mendongak ke langit, air mata menitis sambil mengisyaratkan bahawa ini adalah kekuasaan Tuhannya untuk memberi pengajaran. Dia menunjukkan ke arah kubur dan menasihati agar manusia mencintai dan menghormati wali Allah, tetapi jangan sesekali lupa kepada Tuhan yang sebenar. Semua berdiri kaku, seolah-olah masa terhenti. Singa kemudian mengaum lagi dengan penuh amarah, melarang mereka daripada syirik dan mengingatkan bahawa hanya Allah layak disembah. Seorang wanita menangis memohon ampun dan singa itu menjawab dengan suara bergetar bahawa dia bukan baba tetapi hanya seorang hamba Allah. Dan pada saat itu, awan mula berkumpul di langit, kilat menyambar dan dari kubur terpancar cahaya nurani yang indah. Seolah-olah wali Allah sedang tersenyum dan berkata bahawa tugas anaknya telah selesai. Seluruh kampung sujud kepada Tuhan dalam ketakjuban. Sejak hari itu, manusia meninggalkan syirik. Di sisi kubur kini hanya kedengaran doa. Singa itu kini berpindah ke sisi masjid. Dia bukan lagi dianggap sebagai baba, tetapi menjadi tanda hidup bagi hidayah dan keikhlasan. Hari demi hari berlalu. Singa itu menghabiskan sisa hidupnya di bawah bayangan kubur. Tubuhnya kini hanya tinggal tulang dan kulit. Di matanya tiada lagi sifat ganas, hanya kelembapan air mata yang suci. Dia tidak lagi memburu, tidak lagi mengaum. Setiap kali manusia datang ke sisi kubur, dia hanya duduk diam seperti seorang penjaga, seorang saksi, seorang khadam yang setia. Kanak-kanak bermain di sisinya. Para wanita memanggilnya Baba Singa. Tetapi setiap kali dia menundukkan kepala, seolah-olah berkata bahawa dia bukan sesiapa, hanya seorang hamba yang memohon ampun. Suatu hari, keadaan singa itu semakin lemah. Nafasnya menjadi berat. Matanya yang basah menatap langit dengan kesedihan. Kelopak matanya perlahan tertutup dan dalam mimpinya, dia kembali melihat wali Allah. Wajah bercahaya itu, senyuman yang menenangkan itu. Wali Allah datang mendekat,
menghulurkan tangan sambil berkata bahawa waktunya telah tiba dan tugas yang diberikan telah disampaikan. Singa itu menangis dan bertanya sama ada Tuhannya akan menerimanya kerana dia dahulu seekor yang ganas. Wali Allah tersenyum dan menjawab bahawa Tuhan yang mengutus Musa kepada Fir'aun tentu memiliki rahmat untuknya kerana dia telah menyuarakan kebenaran menentang syirik, sesuatu yang bahkan ramai manusia gagal melakukannya. Singa itu terjaga dalam kehairanan dan dalam mimpinya sujud sambil berkata bahawa Tuhannya telah mengubahnya daripada seekor makhluk buas menjadi seorang hamba. Dia memohon agar diterima oleh Tuhannya. Keesokan harinya, matahari kelihatan suram, seolah-olah langit turut berduka. Mereka yang datang ke sisi kubur melihat singa itu berbaring tenang. Tiada auman, tiada gerakan, hanya kedamaian abadi. Seorang lelaki berbisik perlahan bahawa baba singa telah pergi. Seorang tua bangun dan berkata bahawa singa itu bukan baba, tetapi hamba Allah yang taat. Dia meminta agar diberi penghormatan seperti seekor makhluk yang saleh dan setia yang telah menyelamatkan manusia daripada syirik dan melindungi keturunan mereka. Mata orang ramai dipenuhi air mata. Mereka memutuskan untuk mengebumikan singa di sisi kubur wali Allah. Tubuhnya terasa ringan, seolah-olah rohnya telah pun naik ke langit. Ketika kubur digali, cahaya lembut terpancar dan seseorang berkata bahawa wali Allah sedang tersenyum menyambut sahabat setianya. Singa itu dibaringkan di tanah, doa dibaca, dan lidah semua hanya menyebut nama Allah. Tiada siapa yang mampu melupakannya. Di tempat yang dahulu lilin dinyalakan, kini bacaan Al-Quran bergema. Di tempat yang dahulu tali diikat, kini tangan diangkat untuk berdoa. Manusia akhirnya belajar bahawa para kekasih Allah harus dihormati, tetapi ibadah hanya milik Allah semata-mata. Suatu hari, seorang anak kecil datang ke sisi kubur dan bertanya kepada ibunya, adakah baba singa bersemadi di situ? Ibunya tersenyum dan menjawab bahawa dia bukanlah seorang baba, tetapi seekor singa yang telah menunjukkan jalan seperti seorang bapa sejati dan mengajarkan bahawa tidak ada tempat meminta pertolongan selain kepada Allah. Anak itu bertanya, mengapa manusia masih pergi ke tempat keramat dan membuat nazar? Mata si ibu bergenang air mata lalu berkata bahawa masih ada orang yang lupa dan menyangka bahawa mereka yang telah dikuburkan mampu berbuat segalanya. Anak itu berkata dengan tegas bahawa mulai hari itu, dia hanya akan berdoa kepada Allah semata-mata. Begitulah, kubur singa itu menjadi satu tanda-tanda hidayah, kebenaran dan tauhid. Namun kubur itu juga meninggalkan satu pesan abadi. Wahai manusia, jangan jadikan kubur sebagai tempat ibadah. Para kekasih Allah memberi petunjuk, tetapi mereka bukan Tuhan. Hormatilah mereka, ambillah pengajaran daripada mereka, tetapi mohonlah hanya kepada Dia yang memberi segala sesuatu. Pada zaman ini, syirik telah mengambil pelbagai bentuk. Bernazar di makam, meminta sesuatu di hadapan kubur, menyalakan pelita atau menyeru dengan kalimah seperti Ya Ghaus atau Ya Ali. Semua ini adalah amalan yang menjadikan makhluk setara dengan pencipta. Dalam surah An-Nisa ayat 48, Allah berfirman di dalam Al-Quran bahawa sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik, tetapi Dia mengampunkan dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Seorang darwish muda berkata dengan penuh hikmah, nyalakan cahaya di rumah Allah, tetapi jangan harapkan apa-apa dari kubur. Berdoalah hanya kepada Dia yang mendengar dan memperkenankan doa, Allah yang Esa. Di hadapan makam, dia menulis satu peringatan.
Sebelum bernazar di sini, fikir dahulu, adakah engkau sedang meminta kepada makhluk atau kepada pencipta? Sedikit demi sedikit, manusia mula sedar. Masjid-masjid kembali hidup dan cahaya kebesaran Allah berkilau di hati manusia. Inilah inti kisah ini. Cahaya tauhid menghapuskan kegelapan syirik.